Kau buat apa tu? Aku tengah teropong burung ah. Teropong burung? Pakai apa tu? Aku pakai teropong daripada brand US Camel ni. Kenapa macam sebelah je? Dia memang single punya. Oh, single punya. Single. Berapa jauh dia boleh pergi tu? Dia boleh pergi, kalau kau tengok sini, 100 meter kat sini. 100 meter jauh juga. Lepas tu dia punya zoom dia 10 kali 42. Oh. Memang nampak clear lah. Clear sangat. Teropong ni boleh tahan juga berat. Material dia plastik dicampur getah. Kalau jatuh pun boleh tahan, tak ada masalah. Yang belakang ni boleh tolak tarik tau. Tolak tarik ni dia punya function dia view dia. View tu sempit ataupun kecil, boleh besarkan dengan cara menarik belakang ni. Yang atas ni untuk blur tau. Kalau blur, pusing-pusing kat sini dan boleh sharpkan gambar tu. Kita boleh nampak gambar tu dengan jelas. Okay, sekarang aku nak demo, nak tunjuk. Kalau kau tengok pokok yang jauh tu, jauh kan? Bila kau pakai teropong ni, kau nampak macam dekat. Okey, meh. Tengok. Pakai telefon. Nampak tak pokok kelapa tu? Terang kan? Macam dekat dengan kita, padahal jauh tu. Satu lagi, bila dah sudah pakai, simpan je dalam beg ni. Dia akan lebih selamat lah. Simpan. Macam padu kan teropong US Camel ni. Walaupun kecil tapi sangat function. Kalau berminat, boleh tekan link kat bawah.